buat semua teguh berdiri, masih ada belum mati. Satu dunia, ingin langit Malaysia, aku bernaung, bangga aku mati, nama dijunjung, negara tercinta yang aku sanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam Malaysia. Malaysia, Malaysia. Kami generasi berjuang, membawa bicara penuh makna demi Malaysia tercinta. Pentas bicara Irama kini dibuka, dengarkan. Tunggu. Kenapa? Anak yang baik lagi cerdik mesti ada bakat susila ketika berbicara. Ha? Macam mana? Macam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kasih sejahtera. Salam kasih sejahtera. Salam tutur bicara. Salam tutur bicara. Dari kami semua. Jom dekat dengan kami. Jom kita sembang. Say sampai. Ish, kamu ni sayang. Ya iya sayang. Zahir dan batin sayang. Saya pun sama. Janji sambut syawal bersama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Amboi. Pagi-pagi sudah menyanyi ya? Kejap. Lagu raya? Kawan-kawan sedar tak hari ni bulan apa? Bulan gembira lah. Dah dengar lagu raya kan? Ewa. Puasa pun belum mula lagi. Tak apa. Aku buat pemanasan suara. Nanti masa raya tak sumbang. Pemanasan suara? Puasa pun belum mula, raya dah terasa. Aduh kawanku. Ustazah datang membawa ilmu. Aduh manisnya. Dia pandai berdandan. Dia cantik sekali. Dia juga pandai mengaji. Wah, kelas ni sambut rayawan nampaknya. Ustazah, kami latihan vokal sahaja. Latihan vokal untuk lagu raya sebelum puasa. Baiklah. Assalamualaikum anak-anak. Semua boleh duduk. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Hari ini kita akan belajar tentang satu bulan istimewa. Bulan yang Allah hadiahkan penuh rahmat dan keampunan. Apakah bulan itu? Bulan Ramadan, Ustazah. Ya, Ramadan. Bulan mendidik jiwa. Bulan melatih hati. Bulan membentuk akhlak sejati. Baiklah anak-anak. Sebelum kita berpuasa, Ustazah ingin bertanya satu soalan. Apakah maksud puasa? Saya tahu. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagus, itu betul. Saya, Ustazah, puasa ialah menahan diri daripada makan nasi, air sirap dan air puri. Saya, Ustazah. Puasa juga bermaksud menahan diri daripada bercakap kasar, bergaduh dan melakukan perkara yang dibukai Allah. Ustazah. Saya. Allah Akbar, terkejut saya. Ustazah, kenapa kita perlu berpuasa? Bukankah lapar itu menyakitkan? Lapar itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengajar kita merasa apa yang dirasai oleh mereka yang tiada. Ustazah, kalau kita puasa tetapi masih marah dan bercakap kasar, adakah puasa kita sempurna ya? Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan lidah daripada dusta, menahan hati daripada prasangka, dan menahan diri daripada dosa. Kamu semua tahu Puasa, mendidik sabar, puasa, menyuburkan iman, puasa. membentuk insan. Anak-anakku, Ramadan datang setahun sekali. Jangan biarkan yang berlalu tanpa perubahan diri. Jadikan Ramadan guru terbaik kamu. Kami janji Ustazah akan berpuasa dengan penuh keikhlasan, menghormati ibu bapa, mengasihi sesama insan. Sebelum Ustazah terlupa, apa kata kita baca niat puasa bersama-sama? Nawaitu sauma ghadin anada ifadi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah
Sama-sama. Jangan lupa esok puasa ya. Marhaban tiba, marhaban tiba. Salah tu. Macam ni lah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Cek, itulah bunyi cicak. Itulah bunyi perut. Maka iman pun terlarut. Bunyi cocek, angin dalam perut. Kena beringat sikit nanti dia buka periuk. Ting, ting, ting. Manisnya kopi ni. Wah, kopi kapal api ke? Betul-betul mantap. Markona. Markona nama saya Monica lah. Dari itulah aku terlena. Oleh Tia Monica, nama Markona dipanggil Monica. Bukankah ini bulan puasa? Ya Allah, saya terlupa. Jangan panik. Jangan gelabah. Puasa saya batal atau tidak? Jika terlupa, bukan disengaja. Allah Maha Pengampun, teruskan puasa. Kopi tersenyum di atas meja. Asapnya naik menggoda jiwa. Puasa berbisik, sabarlah Dinda. Pahalanya besar, tidak terkira. Ramadan bukan sekadar bulan dalam kalender, tetapi tetamu agung yang dinanti saban tahun. Bulan yang hadir bersama rahmat, bulan yang pergi membawa rindu dan hikmat. Ramadan, engkau hadir membersihkan noda, mengajar kami menundukkan nafsu dunia, menjunjung sabar, memahat takwa. Damai dan dahaga bukan derita, tetapi latihan jiwa agar manusia lebih memanah. Aduh kawan, bukan maksudku begitu. Iman tergadai kerana ais batu. Bukan peluk senang lagi, goyang bersuka hati. Tapi lupa ada yang memerhati. Ramadan mendidik kami bahawa kekayaan bukan pada harta, tetapi pada hati yang rela berkongsi rasa. Selamanya tak boleh puasa janji. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berantai. Adalah kata silap bicara, maka jua kami pondai. Sekian. Terima kasih. Suara Rakyat.